Mik. Apa tu? Sebelum kita tahu pasal Puah Cukang dulu, kita nak lebih kenal siapa Gurmit Singh. Yes. Where was your born? Aku born di hospital lah. Tahu Dia lahir di tepi jalan. Bukan longkang. Bukan. Lahir hospital juga. Lahir memang dekat Singapura lah. Singapura, ya. Kandang Kerbau Hospital. Biasa dengar sebab Azwan Ali pun dia beranak dekat Kandang Kerbau Hospital. Mik, you orang Sing ke? Aku mix. Tapi aku tak tahu sebab bapa saya kan bila ibu saya meninggal dunia in 2001, baru dia bilang saya lah cerita itu. Sebab bila saya kecil kan, saya pun macam heran. Aku nampak bukan macam aku pergi temple kan. Aku nampak lain budak-budak macam saya, tapi muka tak sama kan. Aku ada 2 adik pun tak sama, bukan macam among ke. Mungkin anak angkat. Aku ingat kan. Masa tu lah. Okay. So aku selalu tanya ibu saya lah, kenapa muka kita macam ni je. Dia selalu cakap kita dari different part of India. So bila dia dah meninggal kan, bapa saya kata, okay, awak duduk sini, aku dah cerita dah. Dulu during Japanese occupation kan. Okay. Ada satu perempuan Cina, aunty lah Cina.